Ni betul-betul mission impossible, man. Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola United. So dalam video kali ni kita nak buat preview lawan dengan pasukan Aston Villa. Dan bagi aku faham hampa semua tengah pasrah nak masuk dalam game ni. Manchester United akan lawan dengan pasukan Aston Villa yang menang 9 game straight. Kalau lah fan MU yang potong rambut tu, contohlah Aston Villa menang lawan dengan MU game ke-10 ni, Aston Villa menang 10 game berturut-turut. Maksudnya fan MU yang potong rambut tu boleh potong 2 kali rambut dia. Kalau rambut atas dah licin, rambut bawah pula dia potong. So Aston Villa lah ni memang tengah sedap. Prestasi depa tu buatkan ramai kata depa title contender. Depa dah ada 9 game kemenangan berturut-turut tau. Dan lagi buruk lagi bila kita masuk dalam game lawan dengan Aston Villa ni tanpa skuad terbaik kita. So tak apa, kita tengok dulu prestasi semasa. Dan game ni kita lawan dengan pasukan Aston Villa dekat away tau, dekat Villa Park. Dan prestasi pasukan Villa dekat home memang mantap musim ni. Depa baru kalah sekali je musim ni, tu pun kalah masa awal musim. Kalau kita ingat balik awal musim dulu, depa ada antara permulaan musim yang paling buruk tau dalam sejarah EPL. Masa tu depa kalah lah, depa tak menang lah, tak skor gol lah. Lepas tu tiba-tiba depa boleh fly high. So tu je lah kali terakhir depa kalah masa awal-awal musim. Lepas tu depa tak kalah lah lagi dekat home. So kita tengok prestasi semasa dulu. Untuk Manchester United, kita berjaya menang 2 kali, kita kalah sekali dan kita seri 2 kali. Kita menang dengan pasukan Wolverhampton dekat away 4-1, kita menang dengan pasukan Crystal Palace 2-1 dekat away, kita seri 1 sama dengan West Ham dekat home, kita seri 4 sama dengan pasukan Bournemouth dekat home, dan kita kalah 1-0 dengan pasukan Everton dekat home kita. So untuk Aston Villa, dalam last 5 game depa, jangan duk tanya, semua depa menang. Memang jam. Termasuk depa kalahkan pasukan yang tengah dingin dekat pucuk table lah ni, iaitu Arsenal. Arsenal pun kena dengan depa mat. 2-1 Arsenal kalah dengan depa. So apa sebab kita nak fikir kita confident boleh masuk dalam game ni? Even Arsenal yang tengah top prestasi dalam EPL lah ni pun boleh kalah masa main dekat Villa Park. Aku bukanlah buat video ni untuk menjatuhkan moral hampa semua, tapi itulah hakikat yang kita kena terima lah ni. Memang kita masuk dalam game ni boleh kata mission impossible. Last depa kalah adalah 10 game lepas. Masa tu depa kalah dengan Liverpool dekat Anfield. Lepas tu depa tak kalah dah Aston Villa. So tak apa, kita tengok rekod head to head dulu antara MU dengan pasukan Aston Villa, tak kira home dan juga away. Rekod head to head kita dengan Aston Villa agak baik, iaitu dalam last 5 game kita berjaya menang 4 kali dan kita seri sekali. Maksudnya dalam last 5 game kita dengan Aston Villa memang kita unbeaten. Tapi kita tengok rekod in detail sikit. Dalam last 5 game kita masa kita main dekat Villa Park, ni masa kita main dekat away. So dalam last 5 game kita main dekat Villa Park, kita berjaya menang 2 kali, kita seri 2 kali dan kita kalah sekali. 6 Oktober 2024 masa ni kita seri 0-0 dengan Villa. Februari 2024 masa ni kita menang 2-1, gol Scott McTominay dan juga Rasmus Højlund. November 2022 masa ni kita kalah 3-1, gol Leon Bailey, Lucas Digne dan juga gol Jacob Ramsey. Dan MU dapat 1 gol sendiri Jacob Ramsey. Januari 2022 masa ni kita seri 2 sama. Dua-dua gol kita masa tu Bruno skor. Dan Mei 2021 masa ni kita menang 3-1, gol daripada Mason Greenwood, Edison Cavani dan juga sekali lagi Captain Magnifico kita Bruno Fernandes. So last 5 game kita dekat Villa Park, kita berjaya menang 2 kali, seri 2 kali dan juga kalah sekali. So kita tengok pula 3 pemain pasukan Aston Villa yang paling berbahaya lah ni. Boleh tak nak letak semua? Semua lah ni tengah bahaya untuk Villa. Tapi bagi aku ada top 3 player yang betul-betul kita kena perhatikan. Yang pertama semestinya lah Morgan Rogers. Kalau kita ingat balik masa awal musim hari tu, masa lepas Morgan Rogers menang anugerah pemain muda terbaik dalam EPL, masa tu prestasi dia jatuh betul tak? Tapi lah ni prestasi dia dah bagus dah dengan pasukan Aston Villa dan kembali jadi first team player untuk pasukan Villa dan jadi pemain yang paling bahaya. Musim ni dia antara top performer dengan dia skor gol paling banyak untuk Aston Villa tau. Dia skor 6 gol. So Morgan Rogers ni susah lah nak kacau dah, tapi aku rasa kita kena bermati-matian halang bila dia dapat bola. Pemain yang kedua adalah arkitek dekat bahagian tengah untuk Aston Villa, iaitu Boubacar Kamara. Boubacar Kamara dengan Amadou Onana memang bahaya. Dua-dua ni memang bahaya. Tapi bagi aku, Boubacar Kamara yang bagi banyak impact. Walaupun daripada segi gol mungkin Amadou Onana, tapi daripada segi kawal dekat bahagian tengah
control counter attack, control possession, aku rasa Abu Bakar Kamara antara pemain yang kita kena kacau. Sebab aku tengok midfield kita memang selalu lompong dan aku predict kita akan kesusahan dalam game ni kalau kita bagi banyak ruang dekat Kamara. So apa kita kena buat? Kita kena stop Kamara dalam game ni. Yang ketiga adalah Ollie Watkins. Ollie Watkins kalau kita tengok prestasi semasa dia tak adalah padu sangat. 16 game dia main musim ni dia baru skor 3 gol saja. Tapi Ollie Watkins still Ollie Watkins. Jangan bagi peluang dekat dia. Kemungkinan kalau Ollie Watkins tak main pun mungkin Daniel Maler main, dia pun boleh jadi antara punca berbahaya. Sebenarnya banyak lagi tau pemain bahaya daripada Villa. John McGinn, Matty Cash, Amy Buendia. Tapi nasib baiklah dalam game ni Sancho tak boleh main lah. Sebab Sancho kan pemain kita yang tengah loan dekat Aston Villa. Dan kalau kita tengok musim ni Ian Maatsen makin bagus pula dengan Villa. So kita tengok pula availability. Adakah pemain yang tak boleh main dalam game ni? Kita tengok untuk pasukan kita dulu iaitu Manchester United. MU dalam game ni memang tempang. Kita akan ada 3 pemain yang memang tak boleh main daripada pergi ke AFCON. Yang pertama adalah Amad Diallo yang main dengan pasukan Ivory Coast. Yang kedua Noussair Mazraoui main dengan pasukan Morocco. Yang ketiga Bryan Mbeumo yang main dengan pasukan Cameroon. 3 pemain ni pemain penting untuk kita. Lagi-lagi Amad dan juga Mbeumo. Memang 2 pemain ni adalah pemain yang untouchable dekat dalam tim. Dan bila mereka tak ada ni mungkin aku rasa akan bagi import yang besar. Tak cukup dengan tu, kita juga kehilangan Casemiro. Oi, memang timing tak kena alamat. Casemiro tak boleh main pula game ni. Lepas dia kena kad kuning dalam game lepas masa kita seri dengan pasukan Bournemouth 4 sama. Dia tackle Tavernier kena kad kuning. Kad kuning itulah yang buatkan dia miss game ni lawan dengan pasukan Villa. Lagi 2 player kemungkinan Matthijs de Ligt dan juga Harry Maguire lah. Sebab mereka ni masih lagi injured. Dan kita akan dapat balik Sesko yang dah balik main dalam game lepas. So untuk Aston Villa pula, mereka pun ada beberapa player yang mereka tak boleh main juga dalam game ni. Yang pertama adalah Evan Gossan yang dapat call up untuk pasukan Ivory Coast macam Amad Diallo juga. So dia pun tak dapat main dalam game ni, dia pergi ke AFCON. Pemain kedua adalah Jadon Sancho. Sebab Sancho kan pemain kita tengah loan dekat sana. So peraturan dalam EPL memang hang tak boleh main lah lawan dengan parent club hang. Pemain yang ketiga kemungkinan besar adalah Emi Martinez. Sebab aku tengok berita dengar kata dia injured. Tapi tak pastilah. Kalau dia tak sempat recover, mungkin Marco Bizot akan ganti dia. Lain pemain yang tengah injured macam Pau Torres, Tyrone Mings dan juga Ross Barkley. Tapi Pau Torres tu pun kemungkinan boleh main juga dalam game ni. Cuma kemungkinan, tak pasti lagi. Dan mungkin kita akan jumpa dengan bekas player kita iaitu Victor Lindelof yang kita lepaskan pada musim panas lepas. So kita tengok line up prediction kita. Apa yang kita boleh offer dalam game ni. So kita tengok daripada goalkeeper, kita tak ada pilihan lain. Kita mesti mainkan Saint Lemon. Walaupun dia bolos 4 gol dalam game lepas, tapi dia juga jadi hero dekat hujung-hujung game. Selain tu, trio centre back aku rasa ni adalah pilihan kita. Yang pertama dekat bahagian kanan, Leny Yoro. Itulah aku nak letak pun tak confident mat, tapi itu je lah yang kita ada. Yang kedua, centre back dekat tengah adalah Eden Heaven. Yang ketiga, ni aku tukar sikit daripada Luke Shaw, mainkan Lisandro Martinez. Dekat right wing back kita mainkan Dalot. Dekat belah kiri kita mainkan Luke Shaw. Dua midfield dekat tengah disebabkan tak ada Casemiro, aku harapkan Amorim mainkan Kobbie Mainoo dalam game ni, partner dengan Bruno Fernandes. Dan attacking midfield mainkan Mason Mount dan juga Matheus Cunha. Dan striker semestinya lah balik Benjamin Sesko masuk dalam first E kita. So apa prediction score untuk hampa ni? Hampa rasa kita boleh ke dalam game ni? Paling kurang kalau seri pun dah macam menang dah tu kuasa kan. So itulah sebabnya aku letakkan score prediction ni 2 sama. Dapat 1 point pun aku rasa kira bersyukur lah mat. Hampa rasa boleh ke kita menang? Hampa boleh komen dekat bawah, okay? So itulah video kali ni. Apa prediction hampa untuk next game? Hampa boleh komen dekat bawah. Dan terima kasih sebab tengok sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solehan, Assalamualaikum.